Tapi kenapa Tuan nak tolong orang mental health? That's a good question. Sebab pertamanya, pada pandangan saya, itu adalah satu lagi ruang yang saya fikir meaning dia sangat-sangat tinggi. Saya kakak saya anxiety. Even pasangan saya, isteri pun saya pun, even ramai-ramai orang keliling saya fikir, saya sampaikan data, betul lah data kata 5 daripada 10 orang ni memang akan ada. Saya lebih ada 5. Kalau keliling-keliling fikir tu, mestilah ada something. Kalau tidak ada diagnose pun, ada simptom. Anxiety tu macam mana? Macam banyak overthinking lah kira? Anxiety macam-macam. Itu dah terlalu deep kalau kita nak cerita tentang diagnose anxiety. Dia ada anxiety disorder dan sebagainya tu. Dia ada macam-macam lah kalau kita nak fikir dalam bidang dia kan. Which is, kalau kita nak sebut tentang anxiety saja, maksudnya sebagai salah satu, dia panggil, dalam bahasa Melayu dia panggil apa ya? Apa anxiety bahasa Melayu dia? Kebimbangan. Kebimbangan melampau. Kebimbangan yang melampau. Dia bukan takut tau. Dia bukan anxious fear. Dia bukan macam tu. Dia rasa over worry tau. Very interesting. Tapi bila kita baca Quran, kita tengok Nabi pernah ada fasa macam tu. Nabi rasa macam dia takut. Dia takut sangat. Dia bimbang sangat apa jadi dekat dia. Dia turun dekat daripada Assalamualaikum guys. So kalau korang suka UCAS apa yang kita buat kat sini dan korang nak support, korang boleh join Patreon kita hanya RM10 je sebulan. Apa yang korang akan dapat? Obviously aku tahu ramai gila orang sekarang ni tak suka iklan kat YouTube. So banyak, boleh kata almost 10 minit aku rasa ada iklan. So korang nak tengok tanpa ada apa-apa pengacauan, interruption. Klik link Patreon. Sebab apa? Sebab korang boleh dengar menggunakan Spotify. So bayangkan kau boleh dengar sambil tutup phone. Ada orang cakap, so apa guna kalau kau buat podcast yang kalau kau nak dengar, kau bayar jadi membership RM10 sebulan, baik dengar kat Spotify. Masalahnya guys, orang yang boleh dengar kat Spotify hanya members UCAS punya Patreon sahaja. So kalau korang join, tekan link kat bawah, kau dapat support UCAS dan juga kau akan dapat minimum 4 episod baru. The best part, setiap episod yang kita akan release setiap hari Selasa, korang akan dapat dengar sehari awal. So hari Isnin korang dah boleh akses. Kalau macam episod yang korang tengah tengok ni sekarang, members Patreon kita dah tengok sehari awal dah.